Di hadapan saya ini dua generasi Saga. Saga generasi keempat, generasi ketiga, yang last version, iaitu Saga MC2. Ramai orang panggil MC3, tetapi sebenarnya ini bukan MC3, bukan minor chain. MC itu bermaksud minor chain. Ini bukan minor lagi. Ini adalah all new. Boleh tengok dekat pintu tu, all new ya. Jadi kalau boleh saya nak letak ada Saga FLX SE di sini, sebab yang itu generasi kedua Saga. Dia beza harga antara generasi yang ini terakhir MC2, beza dia 5,000. Kenapa dia naik harga sampai 5,000? Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra, channel yang memberikan informasi tentang kereta Proton. Siapa yang belum pandu uji lagi Proton Saga baru ni, jom jemput datang ke showroom saya. Saya belanja anda pandu uji. Ada dua variant AT dengan CVT di sini. Nak test yang lama juga, back to back pun boleh. Masih ada lagi di sini yang berada di sekitar Lembah Kelang. WhatsApp saya ataupun komen di bawah. Showroom saya berada di sekitar Lembah Kelang. Ada beberapa showroom lah. Jadi anda berada di mana, kita boleh jumpa di showroom yang berdekatan dengan anda. Okey, kita tengok daripada segi luaran dahulu. Banyak benda yang nak diceritakan kalau ikutkan 5,000 tu kenapa dia naik sampai 5,000. First kita tengok dia punya bahagian enjin. Enjin yang baru ni 1.5, yang lama 1.3. Dari situ saja dah berbaloi dah peningkatan 5,000. Kalau kita tengok Saga FLX, zaman Saga FLX ke FLX XE SE 1.6, itu pun beza 5,000 juga. Tapi beza dia enjin saja, daripada 1.3 ke 1.6. Horsepower yang Saga FLX SE tu hanya 100, lebih kurang 110 tak silap saya, ke 105. Yang ini 120 horsepower, top 150 Nm. Saga FLX SE 150 Nm juga. Yang lama 1.3 ni 120 Nm. Daripada situ saja 5,000 tu dah berbaloi dah, daripada yang lama ke yang baru. Tapi bukan itu saja yang Proton bagi. Banyak lagi sebenarnya jajan-jajan yang Proton bagi. Kita tengok daripada lampu saja. Lampu sekarang ni dah menggunakan full LED, low beam, high beam dalam projektor yang sama. Day running light dah integrate dalam lampu yang ini sekali. Dia tak berasingan yang macam dulu ni. Dia kos yang murah lah sebenarnya kalau ikutkan DRL dengan lampu utama diasingkan. Sebenarnya kos lebih murah berbanding nak masukkan, integratekan dalam satu lampu yang sama. Jadi yang ini signal pun LED juga. Itu baru cerita bab lampu. Dia pun ada auto headlamp, auto high beam. Untuk auto headlamp bermula daripada variant executive. Auto high beam premium saja. Sebab apa auto high beam premium saja? Sebab kan dia nak kena ada monocular camera di sinilah, yang mana dia nak detect kereta di hadapan, baru dia boleh auto high beam kan lampu itu. Untuk enjin ni dia lebih moden, dah menggunakan electric power steering. Yang lama hydraulic, so steering dia lebih berat sikit. Yang baru ni terlalu ringan lah untuk sesetengah orang. Tapi ada orang kebanyakannya dia suka untuk steering yang ringan macam ini. Water pump dah elektrik. Yang lama menggunakan traditional water pump yang mana dipusing melalui tali sawat, dibawa oleh enjin. Yang baru dah tak ada lagi bebanan power steering dan elektrik water pump lah. Water pump yang lama dia bukan elektrik lah. Jadi ini layout untuk enjin, susunan enjin yang lama dengan yang baru. Ada orang kata dia serabut kan, tapi sebenarnya kalau kita tanya komen, sebenarnya yang baru ni lebih mudah untuk nak akses bahagian sesetengah. Macam dia punya intake semua dah bahagian hadapan. Yang exhaust manifold semua di belakang, direct terus. Tak adalah dia berpusing macam ini. Dia pusing ke bawah. Yang ini tak, dia kena pusing. Ni exhaust manifold dekat depan, dia pusing. Yang baru ni dia lebih senang lah, lebih direct. Jadi untuk yang
Enjin saya tak nak sentuh yang lanjut lah, sebab saya ada buat video yang lagi satu. So kita sentuh bahagian yang luar. Apa beza dia? Untuk luaran dari side, sebenarnya chassis yang sama, hanya dipertingkatkan kekokohan dia lah. Saiz rim yang sama 15 inci, yang lama pun sama 15 inci dual tone. Saiz tayar yang sama 185/55. Side mirror kita tengok yang baharu ni sebenarnya benda yang berbeza dia punya casing saja. Casing ni bentuk dia macam ni, shape dia yang ni lain, dia punya lampu shape ni lain. Dia ada blind spot punya information punya lampu jugalah di sini. Jadi dia punya mount ni sama sebenarnya, cuma dia punya casing luar dengan dalam tu dia dah integratekan lampu untuk blind spot. Fog lamp memang tak ada, daripada lama ke baru pun tak ada fog lamp juga. Lampu belakang full LED, tail light bar ni hanya untuk variant premium. Yang lama pakai bulb. Saga FLX pakai LED pula. Tapi bila masuk generasi ketiga Saga ni, dia tukar pada bulb pula untuk nak jimatkan kos. Cuma tak ada pakai LED lah kalau belakang ni. Ada spoiler, yang baru tak ada spoiler. Nanti akan ada lah versi MC1 generasi keempat yang pakai spoiler. Fog lamp tak ada, tapi tempatnya dah standby dah tu. Mungkin generasi akan datang, minor change pertama nanti mungkin akan ada, kita tak pasti. Yang MC tu pun memang tak ada juga. Kita beralih kepada bahagian interior lah sikit. Kita tengok dia punya door trim door trim yang mana dia punya bukaan pintu ni, nasib baik dia tak kena. Bukaan pintu Saga ni tak adalah dia 90 degree. Dia tak seluas yang ada kereta, dia luas kan dia punya bukaan, tapi yang ni dia tak seluas itulah. Untuk door trim yang baru ni, dia sebenarnya pintu sama. Kalau kita pakai pintu Saga lama masuk ke Saga baru memang boleh. Door trim saja yang berbeza kalau anda tengok. Tapi ada benda yang baru dah eliminate dekat Saga yang baru ni. Dia tak ada menggunakan traditional door lock, door sensor ni. Ni puncanya yang dahulu tu berlakunya auto lock, sebab dia power function. Kita dah buka pintu, dia detect masih tak buka pintu lagi. Benda ni yang rosak. Jadi yang Saga baru dah tak ada lagi sensor yang ini, dia pakai magnetic dah. Jadi yang ini dia punya ni dah lebih baik lah. Dia canggih sikit lah, pakai magnetic macam X series juga. So dah tak ada lagi yang traditional punya door sensor. Corak ombak pantai katanya masa saya pergi training yang baru ni. Jadi yang baru ni, saiz yang ini, tempat letak air ni lebih kurang sama je, sama jugalah. Ni dia untuk air sajalah, botol air saja yang sesuai. Kalau ini mungkin ada banyak benda sikit lah yang boleh letak. Tetap tak ada cover juga dia punya skru, lubang skru. Kalau Persona ada cover. Ini sama jugalah, Saga lama tetap ada cover, Saga lama pun tak ada cover. Door trim ni kita tak payah nak ambil kira pasal value for money ke apa, sebab ini entry level punya kereta. Kita tengok bahagian dalaman, ni dashboard dia. Ini saja 5,000 untuk ekstra benda ni pun kira dah satu level yang atas daripada Saga lama. Saga lama ni sebabkan MC yang terakhir kan, jadinya dia punya headliner pun berwarna hitam. Anda nantikanlah sahaja yang untuk Saga baru ni nanti MC1 lagi 3 tahun janganlah nak tunggu 3 tahun lagi baru nak beli. Dia punya headliner ni mungkinlah akan jadi sporty lagi, warna hitam. Tapi yang ni dah cantik dah ni. Dia punya leather seat pun full, bukannya half. Dia berwarna grey, dark grey. Yang lama
Dia ada red stitching, dia half leather lah. Yang lama cantik sebenarnya dia punya seat design. Saga baru Executive dan Premium dah ada Android Auto, Apple CarPlay daripada kilang. Meter ke semua variant dah digital. Benda ni dah nampak moden lah, yang mana akan diguna pakai sampai generasi yang keempat ni. Dah MC ke-3 pun sekalipun, saya jamin dia akan pakai yang sama design. Dia punya dashboard, dia punya meter panel, dia punya steering. Steering beli Saga dah dapat steering X50 sekarang ni. Saga lama punya steering macam Preve, Prima, macam tu. Door trim belakang. Satu lagi design yang telah ditambah baik, dia punya ruangan ini dah jadi lebih sikit lah. Boleh letak barang ke, buku ke. Kalau tak dulu dia boleh letak cawan saja ataupun botol. Design yang dahulu, dia punya lock ni dia tersembul sikit. Jadinya ada isu yang terlanggar ini. Selepas start kereta dia terlanggar, dah jadi terlock kereta ni. Kalau yang ini ada risiko untuk dilanggar ni kurang lah. Jadinya risiko terlock tu kurang di sini. Corong aircon congkak punya design katanya. Headrest belakang dah lebih selesa dah ada adjustable untuk variant Premium dan Executive. Yang tengah saja tak ada. Tapi dia masih lagi bukan 60-40. Design seat belakang, bukan seat depan. Untuk yang di belakang ni dia ada lubang supaya nak bagi dia leg room lah. Leg room yang lebih luas. Yang ni pun ada, cuma yang itu macam dia lagi luas. Dia sama je, cuma yang ini dia dah terlayut sikit lah. Antena yang dahulu B-Sting antena, tapi dah kena curi. Yang ini tak ada risiko kecurian lah. Tak ada siapa nak curi. Dia dah menggunakan shark fin antena. Luas dia sama, tak ada beza. Cuma dari segi teknologi dan features yang baru untuk Saga baru. Auto down untuk driver side saja yang ada, tapi auto up tak ada. Yang lama up and down pun tak ada auto. Saga baru headlamp leveling, dah boleh adjust ketinggian headlamp depan, tinggi rendah. Yang baru untuk semua variant ada headlamp leveling. Saga baru untuk variant standard sebenarnya harganya sama, tak naik harga. Cuma variant Premium sahaja yang naik versus yang lama punya top spec. Yang baru punya top spec dia naik 5,000. Apa yang naik 5,000 tu sebenarnya? Yang lama tu tak ada, yang baru ada. Okey, daripada segi keselamatan, iaitu dia punya airbag. Yang baru ni ada 6 airbag. Kita tengok dia punya A pillar, B pillar, dia punya trim ni nampak dia mengelembung, dia besar sebab nak masukkan airbag. Airbag fitment tu dia kena kembung sikit dia punya roof. Kalau anda boleh lihat kan, yang ini dia naik sikit. Kalau yang Saga lama, kejap kita pergi Saga lama. Saga lama dia straight je, dia kempis je kat sini sebab dia tak ada airbag di sisi curtain. Airbag dia tiada. Saga Premium yang baru ni disebabkan kerusi dia berbeza dengan Executive dan Standard. Sebabkan Saga Premium dalam kerusi ni ada airbag juga. Dia 6 airbag di hadapan, 1, 2, curtain airbag 1 di sampai ke belakang, dan satu lagi di kerusi, setiap kerusi kiri dan kanan untuk protect kita punya side dekat body.
Dia yang 5000 tu, beza dia adalah dia punya safety, nut airbag, ADAS punya equipment di sini, dia punya kamera monocular. Apa yang ada kategori ADAS tu, di bawah ADAS tu benda-benda ni lah. Autonomous emergency brake, front collision warning, lane departure warning, rear side radar system. Under RS ni, inilah dia breakdown dia. Door opening warning, rear cross traffic alert, lane change assist, rear collision warning, front departure alert. Benda ni lah yang 5000 je. ADAS dan 6 airbag. Dan apa lagi yang lain, dia punya Android Auto, Apple CarPlay tu executive pun dah ada. Itu yang membezakan 5000 yang kita tak boleh buat di kedai aksesoris kereta. Yang membezakan yang lain dengan variant executive tu, dia punya belakang tail light bar, itu benda tu boleh di-upgrade kemudian. Tapi yang utamanya adalah dia punya ciri keselamatan. Airbag ada 6 tu memang level untuk yang sekarang punya standard lah. Kereta 50,000, kereta sedan 50,000, termurah ada 6 airbag. Inilah dia Saga Premium. Yang lain Azia Advance, itu hatchback 1000cc, yang ini 1500cc. Anda nak yang mana satu? Untuk kereta yang generasi keempat ni, dia lebih jauh jimat minyaknya berbanding kereta generasi Saga ketiga, Saga generasi kedua, iaitu BLM, FLX. Itu generasi yang kedua. Saga VVT start 2016 sampai ke MC2 2022 ni, dia generasi ketiga. Yang ini start bermulanya generasi keempat. Generasi keempat ni dia dah macam-macam ditambah baik lah. Walaupun chassis yang sama, tapi dia telah dipertingkatkan dia punya ciri keselamatan, chassis yang lebih kukuh, enjin yang moden, yang mana kita tak perlu pun nak ubah dia punya shape chassis ni sebenarnya. Untuk kereta-kereta yang zaman sekarang ni, kita tengok sebenarnya dah cukup cantik, cukup aerodinamik. Tak ada sebab kenapa kita nak tukar dia punya bentuk lagi. Yang mana bentuk yang dahulu macam BLM, FLX, dia punya C-pillar ni kan dia macam tak aerodinamik. Kalau macam sekarang ni dah cukup aerodinamik dah, cukup cantik. Kalau macam Beza pun lebih kurang samalah, dia nampak kotak sikit kan. Tapi untuk Saga baru ni dah cukup okey sangat untuk segmen A, budget segmen. Anda nak saya review apa, boleh komen di bawah, kita boleh sambung di WhatsApp. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.